Dekat sini awak tengok dekat token pocket ni, awak tengok dekat paparan ni, kenapa saya cakap perlu adakan 4 coin ni saja. 4 jenis item dalam list awak, dalam list wallet awak adalah Polygon, SLGNS, LGNS coin, DAI adalah stabil coin. Polygon adalah coin, coin dalam bentuk token. SLGNS adalah smart contract, bukan token. Smart contract yang direka cipta khas untuk penghantaran hasil staking awak setiap 8 jam dan semua aset yang awak stake. Kena faham LGNS adalah token, coin, Longinus. Saya jelaskan sekali lagi agar kamu semua faham. Lagi sekali, SLGNS bukan token. Dia adalah smart contract yang direka melalui sistem blockchain untuk awak dapat lihat secara live profit awak, interest rate awak, keuntungan awak dan awak punya nilai stake setakat hari ini. Kata contoh hari ni saya buka pukul berapa ni? Pukul 4 petang. Inilah nilai dia. Dia baru hantar tadi pukul 3.30. Profit dah masuk dalam SLGNS. Okay. Ramai orang tanya saya kan. Dan selepas tengok video saya ramai jugalah. Tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang baik lah. Sebab apa orang tanya saya, kita connect wallet dekat. Contohnya macam ni, kita masuk Discover. Kita masuk dekat Favorite. Kita pergi kat Origin. Dan kalau kita nak stake, kita stake melalui platform Origin. Betul? Ya, betul. Memang kita kena stake melalui platform Origin. Itu adalah sistem. Discipline yang perlu kita ikut. Tidak ada jalan lain pintas untuk stake. So kita masuk stake sini. Kita nak stake, kita kena masuk stake lah. Kita kena tekan stake lah ni. Tapi kalau kita nak unstake, ramai orang tanya, unstake pun kena lalu platform ke? Kalau lalu platform, maknanya satu hari nanti kalau platform dia tutup, kita tak boleh connect lagi, muflis ke bankrupt atau dia tiba-tiba menghilang, maknanya kita tak boleh unstake. Jawapannya kan. Maknanya itu salah lah. Pandangan yang salah. Sebab apa? Nilai yang kita dapat setiap 8 jam ni profit. Contoh kita tengok dekat sini. Nilai yang kita dapat ni kan. Next reward yield tu. Next reward amount yang kita akan dapat macam saya 0.2136. SLGNS ni. Dia akan hantar nanti pukul 11.30 malam. Terus pergi ke SLGNS di token pocket. Mana dia dah hantar dah ke sana. Dia dah hantar ke token pocket sini. Jadi sebenarnya awak punya reward tu dah tak perlu melalui unstake melalui token pocket lagi dah sebenarnya. Cuma kalau awak terus pintas di token pocket, dia akan gagal dalam sistem blockchain dia. Jadi tak digalakkan lah. Kalau boleh, melalui lah sistem. Orang kata nak pergi minta cuti, awak tu buruh kasar. Buruh kasar awak kena melalui supervisor. Awak tak boleh lompat terus pergi jumpa bos. Betul tak? Salah kan? Jadi salah lah. Jadi awak kena jumpa supervisor lah. Supervisor kita, pengurus kita adalah Origin. So, tu macam contohlah. Pengurus kita adalah Origin. Kecuali supervisor mati. Supervisor mati, kita terus pergi jumpa bos. Bos kita adalah token pocket. Token pocket yang membenarkan sistem ni berjalan. Kalau bos mati, kojol. Maksudnya kalau Origin mati, kojol, kita terus direct ke bos lah. Bos kita ada dekat token pocket. Dekat aset kita. Dia dah hantar dah semua. Aset kita pun dia tak lock. Aset kita dekat DeFi. Nampak tak? Nilai aset kita semua total ada dekat DeFi. $666. Ada dekat sini. Dia tak ada pegang. Origin tak ada pegang pun. Satu sen pun dia tak pegang. Kalau kata supervisor mati, kita dah tak payah lalu supervisor lah. Kita terus jumpa bos. Kita pergi dekat SGLS kalau dia mati. Ini saya buktikan dengan awak. Kalau dia mati, awak terus tekan swap. Awak ambil dia. Faham? Awak tekan swap tu, dia akan pergi ke swap macam biasa. Awak nampak? Awak nampak tak? Kita boleh swap. Tapi jangan swap terus pergi Polygon. Awak swap dulu pergi LGNS. Jadikan dia LGNS. Contoh, saya swap satu. Ini saya tunjuk live dengan awak. Saya bukan bohong sebab saya nak buktikan. Boleh swap ke tak boleh swap. Saya swap satu. Awak akan dapat 0.9. Okay, macam biasa jangan upgrade. Saya tunjuk dengan awak. Kadang-kadang nanti orang cakap, tipu. Cikgu tipu. Okay, sekarang saya tengok saya swap dengan awak. Boleh ke tak boleh? Saya buktikan dengan awak. Sebab dia nak gagal. Kita nak putus. Kita nak pintas dia punya sistem asal, disiplin dia. Tapi memang boleh pintas sebab ini adalah token pocket. Dah baru sukses. Hilang dah. Nilai ni hilang, maknanya pergi ke aset, dia akan ada dekat LGNS. Nampak tak dia masuk? Nilai dekat atas dah jadi 104. Faham?
Bila dah sampai ke LJNS, maknanya supervisor mati pun, Origin mati pun, kita masih boleh ambil duit kita. Betul? Boleh ambil ke tak boleh ambil? Sekarang boleh lah. Tadi sampai sini, awak pergilah swab dekat DAI macam biasa, swab kepada DAI, and then last pergi token pocket. Pergi ke Polygon, and then pergi hantarlah ke Messenger. Okey, tukarlah pada DAI balik. Tukar pada DAI pula, pergi LJNS atas. And then bawah Polygon. Bawah Polygon. Betul lah ni, LJNS bawah DAI. Okey, awak tukar semua pergi DAI. Approvekan saja macam biasa. Macam mana dia masuk, macam itulah dia keluar. Cuma yang tadi saya ajar ni, bila berlaku kematian supervisor, kematian Origin, andai kata ramai orang bersangka buruk, tapi insya-Allah lah kita doa baik-baik. Tapi doa, kalau doa kita tak dimakbulkan Allah pun, kita masih dapat hasil dan kita tak rugi 1 sen pun dalam program staking Origin. Siapa yang kata staking Origin ni fake, awaklah orang yang sangat-sangat rugi dan malang bila awak dah dengar peluang yang saya kongsikan tapi awak tak sertai. Agak-agak faham tak sampai sekarang? Saya hanya kongsikan benda yang reality. Saya tak akan kongsikan benda fake, benda scam pada kamu semua. InsyaAllah. Hanya Allah saja yang tahu. Assalamualaikum.